buka di sini. Dibuka tuh getah, tengok aja dia. Buka getah. Nah. Ada air keluar tak? Ada air keluar tak? Ada. Dari mana keluar? Sini bocor. Mari kita tunjuk ah. Macam mana mau tengok dia bocor? Boleh nampak bocor ah? Ini tengok. Nampak ah? Ini taruh jelas. You taruh lampu. Ada tuh. Nah, baru you nampak itu jelas. Nah tengok. Nampak jelas. Betul tak? Hari mau cari bocor macam ni, kecilnya macam ni. Boleh ah? Boleh. Sekarang apa macam kita mau bikin ni? Dia cakap sama saya. Macam bikin? Buka. Macam mana buka? Hah? Hai. Apa hal yang boleh bocor sana? Kalau kita mau kerja senang pun boleh juga nih, tapi memandangkan hari ini kita senang, kita buat kerja lebih sikit. First, apa mau buat? Pertama apa mau buat? Tutup pipe. Nah, pandai. Oke. Pertama kita tutup pipe. Tutup dulu pipe-nya. Oke. Nah, sudah tidak sudah. Oke. Sekarang ambil gergaji. Sekarang kawan ambil gergaji. Ini. Macam mana kita mau buat nih? Tadi kan ambil L. Ambil. Ini bocor sini. Jadi macam mana kita mau buat sekarang? Dia bocor sini. Tukar ini. Tukar itu. Macam mana kamu sambung balik? Kalau macam tu. Tak boleh kan? Oke. Sekarang nih kita punya ide. Enggak ya, ini memang kena pasang macam ini. Dia kena pasang macam ini baru boleh. Jadi kena buka balik. Yang sini kena potong sini. Sini sini tak boleh rosak ah. Sini tak boleh rosak. Sini kita mau potong. Ini pun gila dorang ni pasang ni, tengok. Ngam paku sana lagi. Tengok. Ini kita mau potong, ini nanti kita buka kulit dia, kita gosok. Ini kita gosok dia. Baru dia jadi macam ni balik. Baru kita boleh sambung. Sini kalau sudah potong, Nina boleh buka nih. Pusing dia boleh buka. Oke. Kalau kita percaya ini boleh buka, nanti kalau sudah potong sudah tahu. Kalau tidak boleh buka, ini kena potong, ini pun mau kena gosok. Kasih keluar nih. Baru kita pakai 2 elbow, sambung macam ni juga, sambung balik begitu. Oke. Terus sekarang Jadi potong atas dulu ya, bawah. Potong atas dulu. So, di bawah itu mungkin boleh buka. So kalau boleh buka, kita boleh senang sedikit kerja. Oke. Nah, sekarang kau boleh potong. Jadi macam mana? Kau punya gergaji ini besar. Jadi macam mana mau potong nih? Kau pun pandai juga, buka lah. Kenapa ya susah-susah? Bluetooth lo kau tidak pernah buat kan nih? Mana? Ini barang tidak pernah buat kan? Tok. Takkan rumah tak boleh. Tak ada buat langsung. Oke, potong sama dia, potong. Tengok, dipotong mana? Sini saja. Jangan potong sana. Mana boleh potong sana? Ini kita mau buka, sini potong, sini. Oh, luar sedikit lagi. Luar sedikit. Tak dalam sini ya. Nanti kita boleh pasang pipe sana. Lurus jangan bengkok.
Coba kau pusing. Boleh, tak boleh? Boleh. Kesini gua. Boleh. Kau cakap tak boleh. Kau cakap mesti boleh. Nah. Saya cakap mesti. Nah. Pusing dia. Kenapa boleh pusing? Kat sini ada gigitnya. Coba, dok. Wih, nah. Mana ada orang pasang nih? Betul gila lah betul. Siapa pasang? Tahu. Ni potong sini. Nih, Tak payah pun boleh lah. apa ya? Apalah, kasih belajar lah. Potong sini. Potong. Nah, sini potong. Macam yang sini juga. Nah. Nanti saya ajar dia sini. Nanti sini dia buat sendiri. Oke. Potong dulu sampai putus.